Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Izinkan saya memperkenalkan diri saya, Ahmad Farhan bin Muhammad Faruzi dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Batu. Kod JA sekolah ialah JEA 8015. Dalam Pendidikan Malaysia RPM 2026 sehingga 2035, agenda utama mereka ialah melahirkan murid yang sejahtera. Melangkah ke fajar hari ini, saya akan menerangkan 5 ciri murid sejahtera dalam rancangan pendidikan Malaysia berteraskan komposisi kebangsaan Malaysia. Yang pertama, beradab. Murid yang menghormati guru dan menjaga percakapan akan sentiasa disenangi oleh masyarakat. Yang kedua, berkeyakinan. Murid yang berani tampil ke hadapan mampu menunjukkan bahawa mereka tidak takut untuk memberikan ideologi yang baru. Yang ketiga, berdaya tahan. Murid yang sentiasa berfikiran positif mampu untuk bangkit dari kegagalan untuk mencapai sesuatu kejayaan yang pasti. Yang keempat, berilmu. Murid yang mengamalkan amalan membaca mampu berhujah dengan tepat kerana dahaga akan ilmu pengetahuan. Yang kelima, berkemahiran. Murid yang bijak menyelesaikan masalah menunjukkan bahawa mereka mampu berfikir secara kreatif dan kritis. Kesimpulannya, penguasaan 5 ciri ini amat penting bagi melahirkan murid yang sejahtera, bakal arti pepatah, pemuda harapan bangsa, pemudi yang negara. Ikhlas daripada saya, Ahmad Farhan. Sekian, terima kasih.